Apa cara paling sesuai untuk tarik lead sebagai sales advisor? Kalau korang sales advisor kereta, especially untuk brand Proton, Pro2, Honda dan Toyota, antara cara korang boleh buat untuk tarik leads berkualiti, maksudnya dia bukannya yang blacklist, bukannya yang sekadar bila dia tekan senyap kan. Yang berkualiti ni maksudnya bila dia contact korang, dia memang ada intent nak kereta tu. Platform untuk dapatkan lead semacam ni adalah dengan Google Ads. Kalau macam korang tahu, ada 3 platform yang biasanya sales advisor buat kan untuk dapatkan leads. Kita ada TikTok, kita ada Facebook dan kita ada Google Ads. Yang paling popular ni Facebook dan TikTok lah. Tapi kena faham, Facebook dan TikTok ni dia interest based. Interest ni maksudnya dia tengah scroll, dia nampak iklan korang, dia rasa tertarik, dan dia tekan. Maksudnya bukan dia yang initiate action tu, bukannya sebab dia yang cari kan. Iklan korang yang muncul dekat timeline dia based on algoritma platform tadi tu lah. Tapi dekat Google Ads ni, dia orang tu yang mencari. Maksudnya selagi dia tak cari berkaitan dengan kereta yang korang jual, dia tak akan jumpa iklan korang. Dekat sini aku masukkan Google Ads search. Bila orang search dekat Google, contoh dia search bulanan kereta Proton Saga MC3, kita bid keyword tu dekat Google Ads ni. So bila dia search keyword tu, website korang akan keluar lah dekat top search result. Kenapa Google Ads ni lebih berkesan? Sebab satu, dia intent based. Orang tu cari baru orang tu nampak. Dan kalau contoh kau jual Proton, orang tu cari pasal kereta Proton, dia akan lebih tend untuk klik iklan korang dan go through korang punya website kan. So kalau dia berminat dengan harga, dengan korang punya package, dengan promosi masa tu, dia akan contact korang melalui WhatsApp dekat website tu lah. So kalau korang sales advisor, korang baru nak start, ada budget extra, ataupun korang dah lama dah run dekat Facebook, boleh consider Google Ads. So kalau korang nak buat, korang boleh contact aku. Aku memang ada packagekan servis buat Google Ads dan website lah.